Dia kira pakai teknologi tu kira lagi tahan lah. Dia cat dia cepat kering. Yang ni kira boleh dengar lah. Apa lagi kelebihan dia? Dia semburan dia tu keluar lancar lah, lancar. Dia keluar smooth, lepas tu warna dia pun tutup sekata lah. Cepat kering, senang kita nak spray, nak tutup cover kalau kata kita spray kita punya motor. Sesuai jugalah kalau kata untuk orang-orang yang memang dah pandai spray ataupun beginner pun boleh pakai, yang suka DIY buat sendiri pun boleh lah. Lah ni aku motor tak ada, tapi aku ada barang plastik nak spray, boleh pakai lah, boleh. Kat bawah ni dia beritahu orang untuk cover motor boleh, untuk dia material besi boleh, fiber boleh, plastik boleh, besi boleh. Nanti lah ni boleh cari lah barang macam ni. Yang ni okey, dia tulis kat bawah ni, motor color bukan sekadar semburan cat, ia adalah penyelesaian untuk memulihkan tekstur dan menonjolkan personaliti motosikal. Tapi kira maksudnya kalau tak ada motor, benda lain pun boleh spray juga. Aku rasa daripada katalog ni, kita boleh refer kat katalog dia kalau nak color. Lah ni nanti hang cari kat mana aku nak beli benda ni. Alright. Saya aku nak scroll tengok, dia mesti ada kat TikTok ni.